5 cara kurangkan craving manis, terutama lepas berbuka puasa. Yang pertama, jangan terus serang air manis masa berbuka. Sebab bila gula tu naik terlalu cepat, kita akan cepat rasa lapar. Terutama makanan-makanan yang manis ni lah. Kedua, pastikan ada protein masa berbuka. Protein ni kan dibantu kita rasa kenyang tu lebih lama. Stabilkan gula dalam darah. So, kuranglah kita punya teringat nak makan kuih muih sampai ke malam. Ketiga, minum air secukupnya dulu. Kadang kita bukan lapar manisan pun, cuma badan kita ni kurang air. So, cuba minum air kosong dulu. InsyaAllah craving kita tu akan hilang. Keempat, tidur dan rehat yang cukup. Untuk orang dewasa, antara 7 ke 8 jam sehari. Kurang tidur ni kan dia boleh buat lapar jadi trigger balik. Kelima, gantikan minuman manisan dengan minuman yang lebih sihat. Yang ni saya sendiri buat. Saya tukar minuman manis tu ke minuman elektrolit. Alhamdulillah, badan kekal hidrasi dan gula dalam darah pun seimbang je lepas berbuka. Nak kurangkan craving manis ataupun nak saya share minuman elektrolit yang saya ambil, type craving, nanti saya reply.